Assalamualaikum Faizul. Apa lauk sarapan tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa khabar rakan-rakan? Nasi minyak, Masya Allah. Warung Kak Rohania. Tadi saya kutip ni, betul. Tapi dia kecil-kecil je. Pahit-pahit tidak macam tu. Try rasa sikit Betik-betik tadi. Elok. Tak rugi tak ada zaman PKP. Zaman peak. Maksudnya tak faham. Ush. Sedap gak? Sekarang dah slow down. Ya, slow down dari sudut apa? Konten ke apa? Jemput makan guys. Tampuk jangan buka. Maksudnya apa? Tampuk dah apa? Yang hijau tu. Oh. Faham? Semoga murah rezeki, amin. Doa sama untuk awak kan. Picit daripada atas. Okey, tak apa. Terima kasih atas cadangan. Ada kat mana kawan-kawan? Semua ada, rakan-rakan ada di mana? Syahril, macam mana nak berjaya? Alhamdulillah. Awak kerjaya apa sekarang, dik? Awak dah try diagnose dah? Siapa belum try diagnose? Awak pergi kat profile saya tu. Sambil saya live ni, 1 minit awak diagnose dulu, dik. Diagnose tu free je. Nanti saya tunjukkan macam mana untuk awak. Setiap orang dia lain-lain tu. Tempat kerja sambil lain live. Selamat bertugas. Hari ni tak sihat, semalam hujan lebat. Allahu Akbar. Semoga cepat sembuh tuan. Hari Senin memang ramai yang nyelu-nyelu tidak. Salam pengenalan kepada yang baru masuk live saya. Kalau belum follow, ketik button follow dulu. Nama saya Azri Walter. Kerjaya usahawan. Alhamdulillah saya pagi ni baru saja menunggang kuda. Onca dan juga Hanjun. Kau jual apa bro? Bisnes ke? Salam pengenalan. Bisnes, saya ada kedai fizikal, kedai gunting rambut. Tuan duduk mana? Sekitar mana? Saya ada kedai gunting rambut, Walter Barbershop.
Lepas tu saya ada satu pusat kemahiran Walter College, melatih sesiapa yang berminat untuk jadi tukar gunting rambut. Lepas tu saya ada satu aplikasi Walter e-learning untuk sesiapa yang nak kuasai kemahiran digital. Itulah antara saya jual. Nak tanya kalau ada lebihan duit beli saham, okey tak? Saya tak tahu Ashraf. Yang tu awak kena tanya. Tak handsome tak apa janji kaya. Tapi ingat, tak handsome tak apa janji kaya, rugi. Bayangkan awak tak kaya-kaya tapi masih hodoh. Jangan ambil sikit-sikit Sebab dulu ramai yang setuju tagline tu, saya seorang je tak nak. Saya rasa kenapa tak handsome tak janji kaya, rugilah. Kenapa tak kaya, fit, handsome, taat kepada Tuhan. Betul tak kawan-kawan semua setuju Kalau saya tak setuju ramai-ramai, why not? Betul tak? Untuk apa? Rugilah. Muhammad Irsyad, salam perkenalan Irsyad. Daripada mana Irsyad? Ada apa-apa saya boleh bantu Irsyad? Hafizuddin, tengok Hafizuddin, bagus. Duduk dalam kereta pakai seat belt. Semoga sihat selalu, amin, amin Faris. Terima kasih atas doanya. Ada kawan-kawan yang kerja kerajaan ke? Siapa? Tap saya jap. Ada kawan-kawan kerja kerajaan. Saya sebenarnya saya suka pengurusan organisasi kerajaan. Seronok. Ada Korang jabatan mana? Boleh ke share sikit? Jabatan mana? Takut kaya tu roti. Allahu Akbar. Tempat kuda dekat mana? Kat sini. Tempat dia rahsia. Nizam Immigration. Oh, Immigration. Penguatkuasa ke tuan? Immigration mana? Putrajaya? Syazwan, meniaga pakai share partner okey ke? Jawatan jadi guru. Buat konten kat YouTube tak tahu nak fokus. Oh, tahniah puan. Guru cikgu sekolah kerajaan ke? Kalau tak tahu macam mana, tekan link kat profile tu, diagnose dulu. PTD Arif. Wow. Sekarang kalau 41 dia dah tak ada 41 Dia panggil apa? Dulu masa saya dia panggil PTD, sekarang DG9. Itu cikgu Kalau PTD dia M berapa? Semangat rider delivery. Zulfikar. Zul, saya boleh bagi semangat Zul, tapi saya kesian kat ramai orang sebenarnya. Dikala saya tahu cara tak payah guna tenaga untuk dapat duit, lepas tu saya suruh orang rajin di tempat yang salah, macam tak aci lah. So Zul, sambil-sambil awak cari duit guna kederat tu, nanti awak cuba ikhtiarkan sesuatu supaya awak boleh mula bina sesuatu yang membuatkan awak boleh dapat duit tanpa awak guna masa dan tenaga. Okay Zul? Zul faham Sebab kalau awak tak ada plan jalan keluar nanti Zul, lepas 5 tahun awak masih duduk di tempat yang sama, lepas tu awak makin penat, makin letih, cost of living makin naik, lama-lama awak tergapung nanti. Tapi sekurang-kurangnya saya pernah bagi tahu. Okey, nanti pesan enggak kat kawan-kawan awak yang rider tu. Saya tengok ramai rajin, cuma mungkin tak ada exposure, tak ada pendedahan.
Siapa boleh saya tahu siapa dia sebenarnya dah rajin tapi macam tak jadi apa. Boleh type saya je. Dan saya faham perasaan tu. Dulu masa mula-mula nak keluar daripada hidup terhad tu, saya ingat ke saya kena tambah lagi banyak masa tenaga. Ada Tapi kawan-kawan yang dah rajin, teruskan rajin tu. Cuma korang nak kena bina sistem je. Kalau tak tahu apa nak buat, okay, sambil-sambil tengok live ni, berhenti tepi jap. Kat profile saya tu, ada satu diagnose, awak try dulu. Sambil-sambil 1 minit je. Nanti awak nampak ke mana hala tuju. Lepas tu follow je. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Tahun 98 buat apa? Allahu Akbar. Tak ingat. 98. Belum lahir lagi. Saya lahir tahun 2000, awak biar betul. Suka dengar share kesedaran. Alhamdulillah. Dia... Okey. Pertama, saya ulang lagi sekali supaya biarlah beribu-ribu kali pun tak apa. Betul tak? Beribu-ribu kali pun tak apa, sampailah dia melekat dalam kepala otak kita. Sejak tahun 1971, duit tidak lagi disandarkan kepada emas. So, maka bermulalah ekonomi kita ni, dia panggil debt economy. Ekonomi hutang. Semua yang bergerak hari ni adalah menggunakan duit depan. So, kalau esok semua orang stop buat hutang, maka ekonomi kita akan jahanam. So, ekonomi kita ni sekarang ni, napas dia adalah hutang. Cuma masalah dia, bila ekonomi hutang ni, dia ada satu kelemahan. Kelemahan dia ialah nilai duit akan semakin susut, kos sara hidup akan semakin meningkat. Boleh saya tahu siapa yang dah start rasa setiap kali gaji, duit tu macam tak berapa nampak? Type saya je kawan-kawan. Padahal, kau spend untuk benda-benda yang sama macam bulan lepas. Kau tak ada tambah apa-apa yang baru. Okay, jadi itu salah satu bukti bahawa nilai duit semakin susut. Ingat tak? Saya pernah kongsikan tentang impak geopolitik kepada kita sebagai individu. Ingat kan? Contoh, bulan Februari, maka berlakulah perang antara US, Iran dan Israel Lanat. So, maka ketegangan di Selat Hormuz. So, bila Selat Hormuz ni berlaku ketegangan, so Selat Hormuz ni antara laluan penting minyak untuk sampai ke Asia. So, bila harga minyak naik, the whole chain of economy akan terkesan. Tapi, apa yang kita rasa sekarang ni, Julai, Ogos dan akan datang, dia adalah kesan daripada apa yang berlaku 5 ke 6 bulan yang lalu. Faham semua? So, sesiapa yang berada di fasa survival, kita bukan kena tunggu keadaan makin teruk baru kita nak cuba buat sesuatu tau. Faham semua? Dia bukan kita nak tunggu keadaan makin teruk baru nak buat sesuatu. Kita kena mula sekarang. Tapi nak mula apa? Setiap orang lain-lain. Okay, setiap orang lain-lain. Kalau rasa, saya ada set up satu diagnose. Sambil-sambil saya live ni, tekan link kat profile. Cuba jawab soalan-soalan yang saya tanya tu. Nanti saya akan tunjukkan apa arah yang kau kena buat. Boleh Kepada yang rasa dah okey, tahniah. Kepada yang rasa dia nak kena start sesuatu lah, boleh tekan link kat profile tu. Cuba tu percuma je. Salam pengenalan kepada yang baru follow. Kepada yang baru follow, hai. Saya faham bila baru follow, kadang-kadang
rasa macam percaya. Tidak, betul tak? Saya faham. Saya pun sama. Tapi kepada sesiapa yang follow saya ada sedikit tanda perhargaan. Tanda perhargaan dia ialah saya ada buat satu video panjang percuma, lebih kurang setengah jam. Kalau rasa berminat nak dengar, dalam tu saya explain kenapa kerja keras dia tak cukup untuk keluar daripada hidup survival, untuk keluar daripada pendapatan yang terhad. Kalau rasa berminat, memang ada impian nak keluar daripada pendapatan terhad tu, isi borang yang saya letak di ruangan komen ni. Sebab berdasarkan pengalaman saya, kepada sesiapa yang tak tahu, saya datang daripada hierarki paling bawah dalam ekonomi. Ataupun bahasa mudah dia, saya datang daripada keluarga marhain ataupun miskin. Saya adalah penerima rancangan makanan tambahan selama 6 tahun berturut-turut. Siapa pernah terima RMT? So RMT ni nak dapat dia bukan senang. Dia kena susah dulu baru dia dapat. So membesar dalam environment yang serba kekurangan ni, dia agak mencabar kerana kita tak ada akses terhadap banyak perkara. Maksudnya kita tak boleh nak pilih banyak benda. Kemudian saya cuba mencari macam-macam cara untuk membina hidup yang lebih baik. Cuma saya tak berpeluang masuk universiti macam kawan-kawan yang lain. Sebab waktu tu saya di antara persimpangan. Nak fokus sukan ke ataupun nak fokus akademik. So lepas saya tengok waktu tu semua yang umur sebaya saya ramai yang kaki bangku. Jadi saya kesian kat negara ni. Tak ada wakil. Jadi saya korbankan masa depan saya, bagi laluan kepada kawan-kawan lain sambung belajar kat Politeknik, Diploma Kulinari. So saya meneruskan kerjaya saya jadi pemain bola sepak. So bila saya fokus dekat satu benda, maka saya tak boleh nak fokus benda lain lah. Sampai SPM. Lepas tu habis SPM, saya sambung main Selangor sekejap dalam beberapa tahun. Lepas tu kali terakhir Selangor Liga Super. Lepas tu saya berhenti. Lepas tu saya buat macam-macam kerja. Kenapa saya berhenti main bola? Sebab waktu tu saya tak, untuk saya lah, saya tak nampak masa depan yang cerah untuk saya. Waktu tu industri bola sepak, banyak tim tak mampu bayar gaji. Ada yang dah kahwin anak, beberapa orang pun financial dia struggling. So saya pun kata tak boleh lah, aku kena cek jalan lain. Jadi saya start daripada level paling bawah, sama macam kebanyakan orang, iaitu kita kerja. Tapi bila kita kerja pakai degree dengan kerja pakai SPM, kita punya jawatan tu lain. Setuju kawan-kawan semua? Kita punya post ataupun peluang tu dia tak sama lah. So saya start dengan kerja F&B, bahagian kitchen. Lepas tu kerja kilang. Yang betul-betul kerja, saya masuk kerja kerajaan. Saya masuk kerajaan pun sebab wakil jabatan masa tu, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pernah dengar kan? SPAFC. SPAFC ni, masa saya masuk tu, kita develop team tu daripada main Liga KL sampai dapat masuk Liga Perdana. Alhamdulillah. Tapi sekarang dah tak adalah tim tu. So saya kerja sampai 6 tahun. Tahun ketiga saya kerja, saya seronok. Saya belajar banyak benda dalam kerajaan. Saya belajar pasal tata kelola. Saya belajar tentang human and organisation. Saya belajar tentang hierarki dalam organisasi. Saya belajar berinteraksi dengan pelbagai karakter. Saya pergi macam-macam tempat. Saya uruskan temuduga. Saya deal dengan student yang balik daripada overseas. Saya deal dengan bakal-bakal doktor. So seronok. Cuma seronok macam mana pun, at the end of the day, kita perlukan duit. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju, ramai-ramai, supaya kita ada two-way conversation. Seronok macam mana pun, at the end of the day,
kita perlukan duit. So waktu tu belum ada kenaikan gaji yang sejajar tu kan. Jadi waktu tu kerani gaji basic 820. Dalam ni ada ke siapa yang pernah kerja zaman gaji pembantu takbir 820 ada kan? Sebab ada orang ingat dia kencing, ada orang ingat saya kencing. Memang betul. Kalau tanya orang lama, dia tahu gaji pokok 820. So, tahun ketiga saya kerja, saya dah start rasa kena buat sesuatu tapi tak tahu nak buat apa. Ada satu hari tu, ada seorang pakcik ni, nama dia Abang Zubir, bukan nama sebenar. Dia pembantu am rendah. Dia pakai baju warna biru. Kalau kat pejabat tu, baju warna biru, dia bukan pakai nila tu. Dia pembantu am rendah. So, abang ni setiap pagi dia akan bancuh air untuk Datuk Melaut dekat ketua jabatan saya waktu tu lah. So satu hari saya tengok tengkuk dia daripada belakang dekat dalam pantry kan. Dia menghadap dinding tu tengah kacau-kacau air. Saya duduk kat belakang tengah makan kuih. Tiba-tiba saya dapat satu spark dalam hati saya. Kalau aku tak buat sesuatu 40 tahun daripada sekarang, adakah ini rupa masa depan aku? Tapi saya tak hina abang tu faham kawan-kawan semua. Saya langsung tak hina orang lain punya pilihan dalam hidup. Cuma saya meletakkan tanggungjawab tu kat diri saya. Maksudnya kalau aku tak buat sesuatu 30 tahun, 40 tahun daripada sekarang, aku dah boleh tahu sikit lebih kurang bagaimanakah masa depan. So then, saya bukan tak cuba guys. Saya cuba sambung belajar. Tapi modal tak ada. Bayangkanlah nak makan tak lepas, apatah lagi nak bayar yuran. Kawan-kawan saya belajar diploma pentadbiran awam untuk naik pangkat. Tapi saya waktu tu saya tengok pentadbiran awam macam saya tak apa minat sangat. Masa tu entah macam mana Allah bagi hidayah. Saya minat belajar syariah. Belajarlah Sabtu Ahad pergi kelas. Daripada situlah saya mula faham agama yang saya anuti. Selama ni saya beragama sebab bapa saya Islam je. So bila saya belajar tentang syariah, saya belajar mabadi' fi usul fiqh, saya belajar ulum al-hadith, saya belajar tentang Quran, saya belajar bahasa Arab. Dan waktu saya belajar tu, saya ada seorang kawan. Saya kenal dia masa belajar tu. Nama dia Nick Salihuddin. Bukan nama sebenar. Nick Salihuddin ni, dia belajar waktu tu syariah sebab dia tengah buat PhD dekat sebuah universiti. Dia buat tesis tentang ekonomi Islam. Jadi untuk melengkapkan tesis dia tu, dia kena sambung belajar syariah. So entah macam mana saya mudah ngam dengan Nick tu. Sebab Nick ni dia tak macam orang akademik yang saya kenal lah. Dia bukan jenis jinak yang kalau orang sebut A, dia tidak mempertikaikan kenapa A. Dia ada critical thinking. So saya tertarik dengan pemikiran dia. Kemudian daripada situlah waktu hari biasa kan, kalau malam ke ataupun siang ada masa lapang, saya selalu lepak dengan Nick. Nick memperkenalkan saya dengan macam-macam jenis buku, cara baca jurnal. Nick kenalkan saya dengan buku-buku keuangan, tentang buku falsafah, tentang buku syariah, Islamiah. So, daripada situ, saya punya perspektif tentang hidup, tentang banyak perkara saya mula terbuka. Tapi esoknya hidup saya tak berubah.
Saya masih sama. Tapi saya terus belajar. Saya suka membaca, saya suka faham sesuatu dengan mendalam, saya suka explore. Selepas 3 tahun, barulah saya jumpa dunia bisnes. Sehari ni, Nick dah jadi Dr. Nick, seorang pensyarah di sebuah universiti, dan saya meneruskan karier saya sebagai usahawan. Jadi pengajaran dia, kadang-kadang dalam hidup ni, dengan hanya satu bacaan, satu ilmu baru, seorang kawan baru, ataupun kita dengar benda-benda yang membina akal, dia boleh menjadi salah satu asbab untuk kita mengubah hidup. Sebab tu saya memang setuju dengan kata-kata, tunjukkan aku siapa kawan-kawan kau dan aku boleh tunjuk bagaimanakah rupa masa hadapan kau. Jadi kepada kawan-kawan yang mendengar, yang ingin mengubah hidup, kita kena very selektif dengan siapa yang kita pilih untuk dengar, untuk luangkan masa, apa yang kita nak baca. Sebab dia akan, tanpa kita sedar, dia akan membentuk bagaimana kita berfikir. So sebab tu, salah satu, bila saya mula rasa pemikiran saya dah start banyak berbeza dengan kawan-kawan saya kat pejabat masa tu, saya cuba cari jalan keluar. Sebab tu bila saya start jual minyak rambut tu kepada kawan-kawan yang baru follow, saya start meniaga dengan jadi ejen je. Kalau sekarang ni dipanggil affiliate lah. Dulu tak ada affiliate. Dulu kita jadi ejen produk orang lain. Masa saya berhenti tu, saya ada banyak hutang peribadi. Hutang personal loan, angkasa, hutang dengan bank, hutang kereta, hutang dengan orang, hutang kod memot, hutang singa tanpa cangkeram, loan komputer, semua hutang saya ada. Tapi saya ada dua di antara persimpangan dua. Kalau saya teruskan kerjaya ni, setiap tahun kenaikan gaji saya RM96. Lepas 10 tahun akan naik RM1,000 dan saya tak nampak ada apa-apa peluang untuk saya berkembang sebagai manusia. Satu lagi, saya jual produk orang tapi tak ada jaminan. Boleh jadi ada income, boleh jadi tak ada. Boleh jadi saya jadi makin miskin sebelum niaga. Boleh jadi saya tak mampu bayar hutang. Tapi saya ada harapan untuk buat unlimited income dan saya ada harapan untuk explore benda-benda baru. Faham kawan-kawan? Jadi saya pilih option yang B. Saya berhenti. Saya keluar daripada perkhidmatan awam dengan banyak pengalaman. Memang saya tak dapat gaji banyak lah waktu kerja kerajaan. Tapi saya dapat belajar banyak benda. Sebab saya suka bergaul dengan macam-macam orang daripada macam-macam jabatan, kementerian, macam-macam jawatan. So saya dapat banyak pengetahuan. Kalau nak stay dalam government, okey. Cuma kalau nak pergi jauh dalam government, tak ada cara lain. Awak mesti jadi PTD. Ada orang tak setuju dengan saya. Tapi kita macam ni, dalam career ni, kita kena tengok siapa level paling tinggi apa jawatan dia. Dan kalau kita nak pergi jauh, kita memang kena ada jawatan tu. Tak ada cara lain. So saya memang nak pergi jauh. Sebab saya lambat dapat kesedaran. Tapi saya tak boleh nak mendaki, ya Allah, tak boleh nak mendaki dalam perkhidmatan awam. Sebab saya SPM. Jadi saya keluar, saya cuba bina career saya dalam industri lain, iaitu jadi usahawan. Cara handle stres sebab banyak hutang.
Waktu tu waktu saya mula-mula tu, okey, tapi korang jangan ikut saya jangan ikut saya. Mungkin sebab saya punya, sebab bila kita dah rasa banyak benda-benda yang susah, maka lama-lama susah tu jadi bread and butter. Make sense apa saya cakap? Bila kita dah biasa berurusan dengan tekanan, lama-lama tekanan tu adalah jadi benda yang biasa untuk kita. So saya hidup dalam keadaan tertekan financial ni daripada kecil. Dia bukan benda baru. So apa saya buat? Saya pertama saya betulkan mindset saya. Okay, dengar pertama saya betulkan mindset saya. Ini penting ni. Tapi benda ni dia tak mudah terus untuk kau mahir, tapi dia kena praktis. Bila kita ada hutang memang kena bayar. Setuju kawan-kawan? Bila kita ada hutang memang kena bayar. Tapi kalau kita tak mampu bayar sekarang, bukanlah bermaksud kita tak nak bayar. Cuma kita belum ada nak bayar. So, apa saya buat? Pertama, saya tak lari daripada apa-apa panggilan. Semua bank call saya angkat. Saya bagi tahu situasi dia. Saya dah berhenti kerja. Saya baru berniaga. Cuma sale tak berapa okey lagi. Nanti kalau dah okey, saya akan buat bayaran. So, saya tak lari. Saya bagi tahu. Kedua, saya fikir, apa membuatkan saya takut ni? Saya cuba mendalami kepala otak saya, apa yang buat saya takut. So, bila saya realise, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebab saya fikir, apakah perkara teruk yang akan berlaku andai kata saya memang tak mampu bayar? Paling teruk apa? Saya tak nampak pun bahawa mana-mana institusi perbankan ni boleh mengambil nyawa saya. Faham semua? Saya tak nampak kat mana sudut institusi perbankan ni boleh ambil nyawa saya. Tak ada. Kedua, dan paling teruk pun, mungkin saya akan muflis. Dan saya mula memahami apa itu muflis. Saya buka laman sesawang Insolvency Malaysia. Saya cuba nak faham, ni apa perkara. Dan saya mula faham apa berlaku kalau kita diisytihar muflis. Tak boleh ada akaun bank, tak boleh buat pinjaman, tak boleh pergi luar negara, tak boleh jadi ahli lembaga pengarah. So saya tengok, semua ketakutan ni dia hanyalah bersifat mental, bukan fizikal. Maksudnya, aku akan usaha sebaik mungkin yang aku boleh, tapi hasil tu beyond aku punya kontrol. Faham tak? Aku akan all out dekat effort aku. Tapi berapa Tuhan nak bagi, tu beyond aku punya kontrol. Sebab kalau aku fokus usaha sama dengan hasil, dan aku duduk dalam mindset yang salah. Jadi waktu tu, satu benda yang saya setiap hari fokus adalah macam mana nak naikkan hasil. Dan saya cepat faham, bila saya lama duduk dalam organisasi kerajaan, saya faham bagaimana organisasi berfungsi. Saya tahu kenapa ada setiausaha bahagian, kenapa ada penolong setiausaha, kenapa kena ada penolong pegawai takbir, kenapa kena ada ketua pembantu takbir, kenapa kena ada pembantu takbir, kenapa kena ada pembantu takbir keuangan. So saya faham bagaimana
organisasi berfungsi. Sebab tu, saya buat direct selling tak lama. Sebab saya nak membina sesuatu berbentuk sistem supaya tanpa saya terlibat, saya boleh dapat hasil. Sebab bila saya keluar jual setiap hari, dan saya mula realise, adakah ini meniaga? Atau sebenarnya, aku masih kerja, cuma bos dah tukar. Faham tak? Rupa-rupanya, waktu ni saya bermonolog dengan diri sendiri tau. Pada tahun 1934, di bawah pokok rambutan. Kalau aku kena guna masa dengan tenaga aku, macam mana aku nak mengembangkan hasil dia? Dan kalau aku tak buat aktiviti menjual, maka aku tak boleh ada hasil. So, apa beza aku dengan kerja dulu? Dan waktu itulah, kan saya, waktu saya tahun ketiga tu, saya pergi belajar baca pasal keuangan apa kan. So, saya dah faham tentang how money works. Poor people work for money, rich people money work for them. Saya faham tentang konsep asset liability. Okay, saya dah lama faham dulu. Dan sekarang ni adalah untuk praktik apa saya faham. Jadi apa saya buat? Saya mula membina leverage. Tapi waktu tu, saya tak tahu perkataan dia leverage. Faham kawan-kawan Saya tak tahu sifat dia apa. Saya tak faham. So, saya bina leverage. Iaitu satu usaha kecil yang kita bina, dia boleh menggandakan hasil. So, apa saya buat? Saya menggunakan masa dan tenaga manusia lain. So, saya bina tim. Untuk saya bina tim adalah terlalu mudah. Sebab saya daripada zaman kanak-kanak, saya memang hidup dalam berpasukan. So, logik tak saya memang mahir tentang kepelbagaian manusia. Logik tak kawan-kawan? Kalau logik tak logik. Sebab dia bukan belajar, dia adalah learn by doing. Okay, ada orang dia kena belajar macam mana nak urus manusia. Sebab dia tak ada practical punya experience. Jadi bila saya membesar lama duduk dalam pasukan, pernah bergaduh dengan kawan-kawan, pernah kecil hati. Lepas tu bila saya kerja kerajaan, saya berinteraksi dengan kepelbagaian karakter, latar belakang pendidikan, yang ada degree macam mana, yang ada SPM macam mana. So saya mudah faham. Jadi saya develop organisasi, lepas tu saya mudah convince orang. Walaupun ketika tu, saya hanyalah orang yang baru nak start dan saya pakai kereta Viva. Sebab kalau orang, dia tengok, kalau orang tu, dia sebagai individu, dia tidak ada aura, dia tidak ada apa-apa kelebihan sebagai individu, maka dia kena guna unsur luar. Dan dia tak salah, faham Contoh, katalah orang tu tengkuk dia sejajar dengan telinga. Ada biji-biji. Siapa nak ikut dia? Sehinggalah dia ada kereta mewah, mungkin dia ada girlfriend rambut blonde. Nampak tak? So, macam saya, satu benda yang saya ada ialah diri saya je. So, saya kena guna apa saya ada lah. Kalau saya nak beli kereta mewah, apatah lagi nak sewa, tak mampu. Cuma, saya guna strategi lah. Bila saya nak jumpa orang, saya nak rekrut dia jadi ejen, saya ajaklah pergi tempat makan yang elok sikit. Dan saya parkinglah kereta Viva jauh sikit. Dan saya sampailah awal. Dan bila nak balik, saya pastikan dia tak nampak saya naik kereta apa. Supaya dalam minda dia, dia hanya nampak apa yang saya portray kat dia je. Iaitu, bisnes ni boleh solve problem dia. Dan diorang nak jadi ejen ni, dia bukan nak buat duit juta-juta pun. Mereka ni adalah orang-orang yang dah ada kerja,
cuma nak tambah 3 ke 500 sebulan je. Betul tak? Siapa kawan-kawan yang kerja kat sini? Saya pernah kerja. Kalau dapat ekstra 500, Masya Allah, Ya Allah. Itu pun kita rasa dah bernafas sangat. Tak payah cerita pasal RM10,000, RM20,000, RM30,000. So saya fokus menyelesaikan masalah mereka, iaitu dia nak buat 300, 400, 500 ringgit. Okey, ada soalan kawan-kawan? So, saya belajar apa? Okey, nombor 1. Kalau kita punya model pendapatan linear, dia memang tak akan ke mana-mana. Faham kan kawan-kawan? Kecuali kita punya kerjaya tu, pendapatan kita sebulan memang level T20 ke atas ataupun T5. Maka bergantung kepada masa dan tenaga adalah make sense. Tapi untuk sesiapa yang berjawatan yang ngam-ngam, tak ada cara lain. Mesti kena mula bina sesuatu. Dan untuk bina sesuatu ni, seseorang tu dia tak perlu minat berniaga pun. Dia hanya perlu faham bagaimana ekonomi moden berfungsi. Okey? Ada soalan? Selamat datang kepada rakan yang baru masuk. Yang sapu, jangan risau tuan. As long boleh dengar, kita teruskan perbualan yang membina akal. Sambil-sambil tu, kepada sesiapa yang dengar live saya dah masuk kali ke 783, dah selalu dengar pasal linear leverage ni, tapi belum lagi start apa-apa. Saya faham, kadang-kadang ada orang kesedaran ada, tapi tak tahu nak start daripada mana. Betul? Okey. Sambil-sambil saya live ni, pergi dekat profil saya, tekan link tu, ambil masa lebih kurang 1 minit, isi diagnosis yang saya bagi tu, jawab soalan ikut level kau, nanti sistem tu akan tunjuk arah apa yang kau kena buat dengan situasi kau sekarang. Okay? Link kat profil. Percuma je. Kalau pakai kereta lama tak ada hutang, nak jalan jauh sewa kereta, okey tak? Menarik pi. Nama dia adalah risk management. Sebab awak happy, awak ada trauma dengan hutang yang lama dengan bank, setuju? Awak ada trauma untuk maintain satu kereta dalam tempoh jangka masa yang panjang, termasuklah untuk bayar installment bank. Awak ada trauma tu. So, bila awak dah habis bayar kereta, dikala orang lain fikir nak ganti kereta apa, tapi awak punya perspektif berbeza. Awak mula fikir, apa option lain yang aku boleh buat? So, maka awak pun mula nampak, oh sebenarnya kereta ni kalau aku risau jalan jauh buat family, waktu jalan jauh aku sewa je lah. Dan aku boleh pilih kereta apa aku nak. Dan aku akan bayar sekali je, mungkin banyak sikit. Tapi lepas tu beban tu hilang. Bagi saya, Epi, inilah dinamakan ekonomi. Kemahiran membuat keputusan keuangan berdasarkan rasional, bukan emosi. Tanya. Bagus. Tapi ingat, Epi, jangan cerita dekat mak dengan bapak kita apa kita buat. Sebab dia orang tak faham. Setuju semua? Masalah ramai orang ialah dia cerita dekat orang yang tak faham apa dia buat. End up, dia akan gaduh-gaduh mempertahankan kenapa dia buat macam tu. Tak perlu. Sebab tu, kalau orang tanya, cakap dia kenapa nak tahu. Kalau orang tanya, Epi, kamu ni balik kampung kereta lain-lain, kamu beli ke? Cakap dia, rahsia mak,
Mak janganlah risau pasal saya beli ke apa. Yang penting saya ada depan mata mak. By the way, mak, daging masak salai yang mak buat tadi terlalu lazat, mak. Walaupun dah 600 tahun mak masak benda yang sama, rasa dia langsung tak lari, mak. Tak pernah saya rasa daging salai yang sesedap mak masak. Jadi nampak tak? Awak take control the conversation, awak menghala mak awak pergi ke arah daging. Faham? Ini nama dia seni take control situation. Kita control situation tu, kita control conversation tu, kita divert energy, bukan dia control kita. Faham? Mana diagnose tak jumpa? Allah mak. Tak ada link kat profile. Kejap, tolong jap kawan-kawan. Tolong saya boleh? Cuba pergi link kat profile. Ada tak Walterian/diagnose ke link lain? Cuba tolong tengok jap. Masih miskin macam mana urus energi? Waktu pagi buat apa? Petang malam sambil urus. Abi. Pagi saya waktu tu saya pergi kerja lah. Saya kan kerja kerani. Bukan link kiri tu borang tu. Ni maksudnya diagnose tu. Link kat profile. Dia akan keluar landing page, dia ada soalan. Lepas tu tekan awak mana satu. Lepas tu next. Lepas tu ada solution dia apa kau kena buat sekarang. Link dekat bio. Bukan borang. Okey? Macam mana perjumpaan one to one tu jadi ke? Zakiri. Saya dah hantar kat email, tuan. Siapa-siapa yang serius, pergi check email tu, isi. Yang mana main-main, lepas tu nak free semua, saya malah nak layan lah. Masa saya terlalu berharga untuk perkara yang tidak membinakan. Bukan saya belagak kawan-kawan. Faham semua? Waktu awal berniaga sambil uruskan keluarga. Yang tu perjumpaan nanti. Private session saya cerita. Kat sini tak sesuai cerita. Sebab dalam ni ada wanita. Ada orang tak faham. Nanti dia akan ingat si orang jahat. Sebab bila fasa permulaan, nak tak nak kita kena pilih nak fokus kat mana. Sebab dekat mana tempat kita paling fokus, dekat situlah kita cenderung untuk nampak hasil. So dia ada method brutal yang saya boleh share. Cerita e-book. Tak ada apa nak cerita, puan. Dengan harga RM119, sebenarnya harga dia RM2,000 lebih kalau tanya saya lah. Sebab dalam tu, hari tu saya buat playbook bisnes tu, sebab ramai orang tanya saya, nak buat bisnes tak tahu nak start daripada mana. Tak tahu macam mana nak dapat sale pertama. Dan saya guna pengalaman saya susun framework bisnes offline dengan online, cara nak dapat jualan, cara nak pastikan kita buat bisnes tak ikut emosi, dan macam mana kita nak kembangkan bisnes tu, dan macam mana nak start dengan apa kita ada. Itu je. Dia simple je. Kalau puan tak ada bisnes, rasa nak start tak tahu daripada mana, nampak link playbook tu, zaz je terus. Masih awal ke, masih relevan ke? Tak ada istilah terlambat, tuan.
Tak ada istilah terlambat. Macam saya, sebenarnya saya adalah antara yang lambat untuk bina kehidupan nak bandingkan kawan saya. Awak tahu siapa kawan saya? Azizul Hasni, Syafiq Rahim, Aidil Zakwan. Saya kadang-kadang tengok orang lain dia down, tengok kawan-kawan dia yang mana baru dapat kerja gaji RM4,500. Kita cerita tentang kualiti pencapaian seseorang manusia di peringkat nasional. Kau faham tak? Itu saya punya level, environment saya. Agak-agak saya masih, allowance saya 800, masih naik skuter Yamaha Ego. Can you imagine? Saya lambat. Saya punya level stres lagi teruk. Lagi panik. Panik kawan-kawan. Saya terus-terang saya cakap. Sebab tu saya faham. Siapa panik tengok kawan dia, saya faham. Kau cakap lah macam mana pun, automatik kita akan rasa panik. Setuju? Kau akan cakap tak payah tengok orang lain. Penyudahnya, kau still akan tengok juga. Memang behavior manusia macam tu. Sebab takkan kita nak tengok pelatipus. Takkan kita nak tengok belalang. Nak tak nak, kita akan tengok siapa orang paling amping dengan kita. Dan kita akan cenderung untuk bandingkan diri. Cuma, kau ambil dia macam mana? Betul tak? Kau ambil dia macam mana? Saya tahu tak, semua kawan-kawan saya berjaya capai sesuatu tu. Okay, saya tak geram dengan dia orang langsung. Tapi saya geram dengan diri saya. Sebab aku boleh rasa aku boleh buat better. Faham tak? Itu saya confident tu ada. Cuma apa, saya tak tahu. Sehinggalah saya jumpa dunia bisnes. Saya jumpa benda-benda internet, media sosial ni. Faham? Umur 29 tak, apa pun tak ada. Macam mana? Apa pun tak ada tu maksudnya apa? Kerja ada. Jangan kecil hati Saiful. Jangan kecil hati. Okay, saya bagi tahu ni tujuan didik. Okay? Apa yang berlaku kepada kita sekarang, ia adalah hasil apa kita buat 10 tahun lepas. Kalau 10 tahun lepas kau memang tak buat apa-apa, memang sepatutnya umur 29 kau tak ada apa-apa. Menarik tak kawan-kawan? Awak jangan marah saya bukan hina. So sekarang ni saya nak bagi awak kesedaran. Kalau awak tak mula bina sesuatu sekarang, 10 tahun daripada sekarang, awak dah tahu dah bagaimanakah kehidupan awak. So awak kena tukar awak punya rutin hidup. Awak kena tukar semua pengetahuan yang awak ada. Faham? Awak kena tukar dan tambah skill-skill baru yang relevan di zaman moden. Kalau tak, hidup awak tak akan berubah. Okey? Saya jadi saya sekarang. Agak-agak start daripada semalam atau berbelas tahun dulu. Cuba fikir. Sekarang ni adalah dia by product daripada apa yang saya buat berbelas tahun yang lalu. Buat badan tak jadi. Memanglah, kau program ada tak? Program ada? Program training ada? Lagi satu, saya bukan hina lah kawan-kawan Saya cuma memberi kesedaran. Saya pernah miskin guys. Tapi keinginan saya untuk belajar tu, saya sanggup buat apa sahaja cara. Termasuklah bayar, termasuklah jadi macai kepada orang tu. Itu level saya. Kalau saya tak mampu bayar, saya akan cuba apa value saya bagi kat dia, yang penting saya boleh belajar. Sebab tu saya jadi macam ni. Okey, contohlah. Kadang-kadang masalah korang adalah, buat apa aku nak hire coach, sebab semua boleh free. Faham tak? Sebab kau rasa free lah. Nampak tak? Masa saya mula-mula training, saya hire coach satu session RM250. Seminggu saya mula-mula 3 kali seminggu, lepas tu 6 kali seminggu. Tapi saya dapat banyak tak? Banyak.
Saya faham pasal program, saya faham pasal nutrition, dan saya ambil coach yang top 1% lah. Maksudnya attitude dia macam ni. Kalau injet tangan, kita boleh train kaki. Faham tak? Imagine kalau saya ada coach yang kau injet tangan ke? Tak apalah, rehat lah. Aku pun boleh lepak-lepak, rehat-rehat juga. Boleh main phone kat kedai mamak. Nampak tak? Adik faham? So cuba, kalau kau betul-betul kau nak build muscle, kau pergi cari coach yang dekat gym tu, kau jumpa dia, bang, abang ada banyak experience, abang tolong buatkan program yang sesuai untuk saya punya fizik bang. Saya nak capai sekian. Abang tolong custom untuk saya. Lepas tu boleh tak dalam beberapa session tu saya bayar abang tu tengok saya punya form dulu. Tapi yang sedihnya, mentality nak free. Sebab apa tahu? Siapa ajar tahu? Bila kita pergi sekolah, orang miskin pergi sekolah free, dan itu pun ramai orang marah kerajaan. Imagine kalau kita pergi sekolah, anak-anak kita kena bayar. Bayangkan, banyak sebenarnya kerajaan buat untuk kita. Banyak. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun lah saya setuju ada banyak ruang boleh improve, tapi kita kat Malaysia ni blessed. Cuma janganlah ambil kesempatan. Betul tak? Bila kita dah dewasa, kita dah jadi orang dewasa, nak tak nak kita kena cari 1001 cara. Dia menentukan berapa jauh kau boleh pergi. Okey dek, ni saya didik awak ni dek. Awak kena ikhtiarkan sesuatu. Jangan takut habis duit boleh cari lagi. Faham tak? Jangan sesekali takut habis duit boleh cari lagi. Ramai orang ingat dia tak nak spend duit dia takut duit dia habis. Penyudahnya, duit tetap habis juga. Dan yang habis tu tidak membina apa-apa. Setuju kawan-kawan? Saya cakap ni dalam konteks saya pernah berada fasa tu. Saya pegang duit tu, saya takut duit tu habis. Kalau walaupun sesuatu tu boleh memberikan sesuatu kepada saya, tapi saya pegang dia, saya takut saya habis duit tu. Penyudahnya, duit tu tetap habis dan saya tidak membina apa-apa. Saya belajar banyak benda. Saya mengharapkan ada orang dewasa yang educate saya dululah waktu saya tengah mencari-cari rahsia kehidupan. Tapi dulu tak ada orang dewasa macam tu. Saya tak tahu dia orang kat mana lah, dia ada, tapi saya tak dapat akses diorang. Betul, masa. Apa-apa kau boleh selamatkan masa kau kena cuba buat sesuatu. Saya fasa guna duit untuk cerita lebih banyak duit. Tanah one, a very good mindset. Teruskan, nanti kalau awak teruskan mindset tu, satu hari nanti awak akan capai apa yang awak nak dalam hidup. Waalaikumsalam. Akak dah 43, masih ada harapan ke? Harapan untuk beranak ke apa kak? Kalau 43, dah boleh start ikat tiup polopio tu. Sebab lagi kita tengok dengan pemakanan zaman sekarang, kecenderungan untuk dapat macam-macam masalah kepada bayi adalah chances yang sangat tinggi. Terutamanya umur dah lebih 40. Kalau boleh ikat tiup polopio, itu kalau bab peranakan lah. Tapi kalau akak tanya bab peluang dalam hidup, ada satu hadis Nabi SAW kak. Kalaulah esok kiamat, sikit lebih kurang saya tak hafal matan hadis dia, tapi matlamat apa yang nak sampaikan adalah, kalau esok kiamat kat tangan kita ada benih tamar, kita tetap kena tanam juga. Maksudnya Nabi SAW ajar kita, selagi mana nyawa dikandung badan, apa yang kita ada, boleh usahakan sesuatu. Setuju kawan-kawan semua? Dia tak ada istilah dah terlambat ke lah, terlambat sebenarnya terlambat. Ini bukan assignment ataupun apa-apa yang ada deadline. Hidup tak ada deadline. Hidup ni ada deadline lah. Deadline dia lah mati je. Jadi puan Salabiah, kalau umur puan 43, kalau puan bina sesuatu sekarang, dalam tempoh 10 tahun, imagine umur 53,
Puan jadi seorang wanita, jutawan wanita lepas 10 tahun. Make sense tak? Berbanding dengan sekarang langsung tak buat apa-apa menghala kepada sesuatu dan kita expect apa akan berlaku hidup kita dalam 10 tahun daripada sekarang. Faham? ADHD, cari kerja pun susah. Rasa apa patut orang macam saya ni boleh buat? Salam takziah Irwan. Saya tak pasti ADHD tu dia macam mana perkara dia. Dan saya pun tak pernah rasa. Dan saya pun tak tahu macam mana Irwan rasa. Tapi apa pun, saya yakin dengan the power of mind, Wan. Kalau kita berjaya kuasai kita punya mind untuk cakap, kita boleh. Tak ada satu pun yang akan halang kita, melainkan maut, Wan. The power of mind. Cuba praktis. Tapi minda ni, dia kena start dengan bibir. Macam mana kita nak praktis mind kita? Kita start dengan bibir. Kita start menggunakan perkataan-perkataan yang positif. Jangan mengeluh. Okey, mengeluh ni adalah satu signal negatif kat otak kita. So, jangan mengeluh. Bila kita rasa nak mengeluh je, kita divert kita punya fokus dekat apa benda aku boleh syukur. Katakanlah sale tengah slow. Jangan mengeluh, sale slow. Jangan. Fokus, alhamdulillah sekurang-kurangnya aku ada bisnes dan masih ada bisnes. Cuba bayangkan berapa ramai orang kat luar sana yang the only thing yang dia tahu ialah dia kena pergi kerja untuk dapat duit. Faham? Fokus sale or marketing. Apa matlamat nak capai, Puan? Visa. Lagi satu, dah diagnose belum? Pergi link kat profile tu, diagnose dulu. Siapa yang belum masuk Walterian? Siapa belum? Dalam Walterian tu ada banyak perkara saya bagi guna dalam tu. Isi borang ni. Ada dapat email kan? Cuba tengok email tu. Kuda terpikat ekor kucing. Bukanlah. Kucing tu nak makan. Trial free tu betul ke? Kenapa awak Dini awak awak ingat main-main ke? Betul, 3 hari free. Sebelum 3 hari, kalau rasa tak nak teruskan, cancel lah. Hello. Sama berbual. So, boleh saya tahu sekarang kawan-kawan dah sedang mengusahakan sesuatu ke atau belum? Siapa yang belum? Saya harap tadi dapat kesedaran lah kawan-kawan. Saya harap dapat kesedaran untuk mula membina sesuatu yang mana kemenangan dia bukan sekarang. Kemenangan dia adalah nanti. Belum buat takut nak start. Azlan takut apa, Azlan? Azlan takut apa? Bila sesuai beli rumah?
Datang private session lah pun. Cerita banyak tak guna. Takut gagal dan takut orang kata. Okey, takut gagal, takut orang kata Okey, apa kata sekarang ni siapa yang rasa takut tadi? Okey, sekarang ni engkau ada satu persepsi tentang perasaan yang bakal kau lalui. Dia adalah persepsi yang kau reka. Okey. So, cadangan saya untuk memastikan apa yang kau rasa tu betul-betul perasaan yang sama atau sekadar persepsi, apa kata cuba gagal dulu. Boleh? Maksudnya kau buat satu benda tu, kau memang plan untuk gagal. Sebab kau nak rasa, aku boleh hadap tak gagal ni? So, bayangkan perasaan misteri tu, sepanjang hidup ni, kau tak berjaya bertemu dengan perasaan yang misteri tu. Cuba kau jumpa dia betul-betul. Mungkin sebenarnya, tak adalah teruk sangat. Betul tak kawan-kawan semua? Sebab saya pernah rasa macam tu. Masa saya nak berhenti kerja, ada dah saya kadang-kadang datang, sebab kita lama kan, identiti lama, kita dah biasa setiap bulan dapat gaji. Kadang-kadang datang perasaan, kalau tak ada income macam mana? Faham tak? Identiti lama datang balik. So bila saya lalui, macam-macam teruk dah saya lalui, dan saya tak adalah teruk sangat. Tapi persepsi aku yang rasa teruk tu dulu, rupanya sekadar persepsi. Okay? Cuba try. Salah ke tidur banyak? Tak salah pun. Cuma kalau Tuhan cipta kau kat muka bumi ni atas terlalu banyak nikmat dan kau pilih untuk tidur banyak, baik kan tak payah bangun terus? Logik tak? Saya bukan suruh tak bangun terus. Cuba fikir-fikir. Dengan segala nikmat Allah bagi dalam muka bumi ni, Allah bagi mentari pagi. Berapa ramai appreciate? 554 orang. Allah bagi mentari pagi. Berapa ramai yang bila ada mentari pagi, dia pergi keluar dekat bawah mentari, dia rasa, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Allah bagi nikmat. Walaupun aku mungkin ada masalah keuangan ni, tapi kau bagi aku rasa matahari. Dikala ada negara yang nak dapat matahari pun susah. Adik faham? Takkanlah Tuhan cipta kau kat muka bumi ni untuk tidur je. Kau tak rasa ke bahawa ada sebab kenapa dalam banyak-banyak sperm mapak engkau salah seorang yang Tuhan pilih untuk keluar dari rahim mak kau? Kau tak terfikir ke bahawa ada sebab kenapa Tuhan cipta kau di muka bumi ni? Kau tak terfikir ke macam tu? Cuba kau fikir-fikirkan. Itu saya cakap. Sebenarnya kau tak perlu motivasi pun. Kau hanya perlu faham apa tujuan kau hidup di muka bumi ni. Kau hanya perlu ada makna dalam hidup. Percaya je kat saya. Kau tak perlukan motivasi. Kalau hidup kau ada makna, ada erti. Macam nak kahwin kalau bapa tunang nak majlis besar tapi kita nak intimate. Kau cakap je lah, saya nak buat macam mana yang saya nak. No means no. Kau buat je lah. Memanglah ada konflik lah. Tapi itu membuktikan. Lagi satu wanita ni, fitrah dia memang ingin dipimpin oleh lelaki. Walaupun dia cakap macam-macam, deep inside, fitrah dia ingin dipimpin oleh lelaki. Kau akan terkejut. Rupa-rupanya, selama ni salah satu sebab kenapa kau dihormati oleh bini kau, kerana kau boleh stand dengan prinsip kau dalam perjua keadaan. Kalau no, kau boleh say no. Firm.
Faham? Walaupun bertembung dengan macam-macam perkara, kau ada pendirian. Itu leader. So kau cakap je. Tapi jangan bergaduh lah, cakap je. Saya tak nak buat besar-besar. Untuk apa tunang besar-besar? Kau ambil whiteboard, kau buat calculation. Dalam ekonomi moden sekarang ni, yang mana nilai duit semakin susut, kalau kita spend 20,000 hanya semata-mata untuk tunang, ialah sejenis liability yang tidak memberi apa-apa benefit masa hadapan, melainkan hanya memuaskan kita punya emosi. Tulis kat dia. Apa ayah bayangkan 20,000. Kalau saya guna duit yang sama untuk kahwin dengan kos paling minimum, dan saya boleh sediakan tempat tinggal, boleh gandakan duit ni jadi duit lagi. Bayangkan kehidupan anak ayah 30 tahun daripada sekarang. So kau kena deal like a man. Faham tak? Sebab orang-orang husang ni, dia nak tengok macam mana kau menjadi seorang lelaki. Boleh jadi dia try je. Dia kata, aku nak try, nak ikut kepala aku. Aku nak tengok bakal suami dia boleh tak bercanggah dengan aku. Aku nak tengok macam mana dia handle konflik ni. Boleh jadi. Faham tak? Bagus. Lagi satu, tak bayar tunang dia. Oh, nikah dia terus. Nikah je terus, bersenggama, dapat bayi, bina keluarga terus dek. Sebab kita tak tahu, mungkin lagi 3 hari dunia ni akan kiamat. Kesian awak nanti tak sempat merasai nyilu-nyilu tidak dalam persenggamaan. Okay, sama berbual. Berapa banyak koda ada? Kenapa awak nak tahu? Apa yang membuatkan awak tertanya-tanya? Boleh saya tahu? Tip berjaya? Tak ada tuan. Cara handle konflik adik-beradik? Contoh konflik apa? Macam mana nak mula bisnes? Amirul dan kawan-kawan semua, boleh tak dengar cakap saya sekali ni je? Percaya cakap saya, kalau kau tak faham apa itu linear, apa itu leverage, dan kau terus buat bisnes, penyudahnya kau akan terperangkap dalam dunia self-employed. Okay? Sebelum nak cuba bina apa-apa bisnes, isi borang warna biru saya letak di ruangan komen ni. Nanti saya hantar satu email, ada video dalam tu. Awak ambil masa tengah hari nanti, dengar sampai habis. Nanti awak akan nampak, sebelum awak nak buat bisnes apa, rupa-rupanya ini yang aku tak faham. Lepas awak faham, awak akan tahu apa bisnes awak nak buat. Okay? Sama-sama. Salam perkenalan yang baru follow. Just Nice 786. Awak ni siapa? Gambar profil satu keluarga. Oh, real estate. Takaful. Salam perkenalan. Saya Azri. Selamat maju jaya. Stable kat mana? Kenapa anda ingin tahu? Itu persoalan dia. Comel lah korang ni. Kenapa anda ingin tahu? Nak pergi? Untuk apa pergi? Untuk apa anda nak pergi?
Untuk jumpa saya kena bayar. Bayar dulu, baru boleh jumpa. Kalau pergi untuk naik kuda, sini tak ada buat kelas. Sini private stable. Sini adalah stable keluarga, bukan stable yang untuk orang awam. Awak duduk mana? Kalau nak belajar berkuda, awak cakap awak duduk mana, saya boleh beritahu stable dari mana. Interview fresh grad. Ada, dik. Awak kena enjoy, dik. Awak jangan stres. Interview awak kena enjoy. Sebab hanya bila awak enjoy sahaja, awak akan perform. Itulah mutiara kata saya. Lepas tu, 5 hari sebelum awak interview, betul. Siapa tadi yang nak berkuda? Siapa yang minat nak menceburi bidang kuda ataupun memang orang kuda, ni screenshot ni nanti jemput masuk dalam komuniti berkuda tu, percuma. Dalam tu semua orang kuda. Maksudnya orang dan kuda lah. Dalam tu ada supplier makanan kuda, ada owner stable kuda, ada yang bawa float kuda. Dalam tu ada yang baru belajar. Nanti masuk. Ni screenshot ni. Awak enjoy, awak perform. Ya, betul. Memang kena enjoy. Sama macam hidup ni. Siapa yang hidup buat benda-benda dia enjoy dengan orang yang selalu stres. Boleh nampak tak beza dia? Contohlah, orang yang buat bisnes semata-mata kerana duit, bila dia duit dah tak dapat, dia akan stres. Tapi orang yang buat bisnes kerana dia love the game, dia suka game ni, dia akan rasa seronok, rasa challenge ni. Yes, macam mana aku nak buat duit dalam keadaan yang tak berapa ada ni. Tapi dia tak mudah lah untuk dapat enjoy. Saya dah cerita kan pengalaman tentang falsafah enjoy perform ni. Saya dah cerita kan? Nak dengar cerita balik tak? Saya ada satu kisah benar. Saya dah cerita. Boleh je saya cerita balik? Nak dengar Okey. Saya banyak belajar daripada kehidupan saya. Saya suka connect the dot. Waktu saya main bola dulu, saya pernah beberapa tahun saya mengalami masalah prestasi yang merudum. Saya punya prestasi, performance saya merudum. Okey? Dan ada satu ketika tu, saya main bola, saya balik rumah tau. Masa tu cuti daripada tim kita cuti season. Lepas tu balik rumah, saya main bola dengan kawan-kawan dekat rumah saya. Main bola maksudnya bukan pertandingan, main seronok. Okay? So bila saya main tu tanpa ada apa-apa competition, saya sampai level apa tau, saya boleh volley bola tu sampai keluar naga 2-3 ekor kat belakang. Lepas tu bila goalkeeper tangkap bola tu, dia macam uli-uli bola. Lepas tu dia keluar yin and yang. Okay. So then saya mula tangkap perasaan tu tau. Saya mula tangkap perasaan tu. Kenapa aku boleh perform? Kenapa bila aku balik asrama, bila training dengan team, aku tak boleh perform? Dan saya sedar satu benda. Bila saya main dalam team, saya stres. Faham tak kawan-kawan? Saya stres. Saya terlalu nak perform. Saya nak menang. So bila saya terlalu nak, maka saya tak perform. Onca ke Tia? Jadi kena enjoy.
You ambil ni orang mau kencing ni. Daripada tadi tak kerti diam. Bukan. Dia adalah Altia Alabaster. Dia bukan onca. Dia nak terkencing tu. Oh. Berada adik-beradik tu. Yang mana adik-beradik ni? Kenapa gaduh sebab apa? Adik-beradik tak payah gaduh. Gaduh dengan Rosli je, puati. Sebab paling teruk pun, dia adalah Rosli kawan kat tempat kerja. Adik-beradik tak payah gaduh. Benda yang paling rugi adalah, dia sebenarnya, the only relationship yang kita kena betul-betul jaga adalah sesiapa yang ada talian darah dengan kita. Tapi ramai orang dia terbalik. Dengan kawan-kawan dia cukup dia nak jaga hati. Betul tak? Dengan klik dia cukup dia nak jaga hati. Tapi kalau dengan adik-beradik dia langsung tak peduli. Sebab kawan-kawan semua, kawan setuju tak? Kita bila sampai satu tahap kesusahan hidup macam mana pun, kawan-kawan boleh tinggalkan kita, guys. Tapi adik-beradik kita tetap bersama kita. Betul tak? Sebab dia talian darah. Dia tak boleh putus. Kawan-kawan boleh tinggalkan kita, business partner boleh tinggalkan kita, staff boleh tinggalkan kita. Tapi adik-beradik kita, family kita tak akan tinggalkan kita. Faham? Tiba sebab lah rasa. Abang tinggal. Abang saya amat baik orang dia. Padeli nama dia. Amat baik orang. Suka menyanyi, karaoke. Cakap sikit sebab je pun. Maksudlah dah usang-usang ni pun. Rupanya macam tu perasaan usang. Patutlah Abang Rosli kau kadang-kadang berkaca mata. Tak ada apa pun tengah isap okok. Seorang-seorang berkaca mata. Hai bang, kenapa sedih bang? Tak ada apalah, aku teringat dulu. Masa aku kecil-kecil dulu. Sudah. Aku pernah teringin nak makan KFC. Okey. Yelah, apa aku susah. Duit pun tak apa ada. Tapi aku cakap lah, teringin KFC lah. Pas orang tua tu, kau tahu dia keluar start motor tak tahu mana pergi. Balik bawa KFC. Yang aku sedih tu apa, kau tahu tak? Dia beli seketul je. Dia beli seketul untuk aku seorang. Dia beli untuk aku seorang. Itu je mata ayah tak ada. Ini ayah mampu beli seketul. Ayah tengok tadi ada snack plate, dinner plate. Ayah tanya dia seketul boleh. Anak saya seorang je teringin. Oh, ya ke bang? Itu yang aku sebab tu tengah. Yelah, bila kau dah usang-usang ni, kau banyak teringat kehidupan. Apa makan Yin? Sikit-sikit. Yin pandai beda no lauk dia. Ada belalai-belalai dia. Tu saya cakap orang puan. Itu perkara dia. Rasa teringin pula nak makan lempeng. Lempeng. Orang perempuan itu saya cakap. Ya, dia sampai terkara ni. Teringat dulu kecil-kecil. Kalau tak ada apa, mak selalu buat lempeng. Kita orang adik-beradik makan ni lah, cicangan kelapa. Ingat mak.
Okay, semua. Short memory loss. Macam mana zaman budak dulu pun tak ingat sangat. Tak apa, okey je. Dia tengoklah apa. Sebab kita semua ada trauma, tuan. Boleh jadi kita tak ingat sesuatu kerana ia terlalu trauma untuk kita. Ataupun kita ingat sesuatu kerana dia terlalu trauma untuk kita. Semua membesar dia ada trauma masing-masing. Trauma saya adalah saya terlalu handal untuk kawan-kawan saya. Saya trauma kawan-kawan. Kawan-kawan saya semua kaki bangku. Yalah lu. Yelah, bila kita saya bawa bola, dribble semua. Semua marah saya, tak nak kawan. Kamu tak boleh main dengan saya. Tapi apa salah saya? Salah saya menjadi terlalu handal. Saya trauma tu. Trauma saya adalah tidak mudah menjadi handal di kalangan kawan-kawan yang biasa. Kau faham tak? Siapa kawan-kawan yang handal? Siapa yang handal, dia faham apa saya cakap. Bukan satu perkara mudah menjadi handal dikelilingi oleh kawan-kawan yang average. Bukan mudah guys, sebab ramai kawan-kawan kau akan salah faham dengan kau. Dan kau keliru. Macam mana aku nak buat ni? Adakah aku kena kurangkan sikit handal? Dah kurangkan handal sikit ke? Tak tahu. Apa? Ahli psikologi psikologis. Kaunselor. Tak tahu macam mana. Dia kurangkan. Macam mana kita nak kurangkan handal apabila kita memang handal? Kau faham tak? Kawan-kawan yang handal faham Hanya kawan yang handal saja dia faham apa saya cakap. Kau tak boleh nak kurangkan kau punya handal. Kau hanya menjadi kau. Kan? So, teruskan jadi handal kawan-kawan. Siapa yang tak okey dengan kau, simple je. Kau yang tak sesuai untuk dia. Sorry semua sebab handal. Ya Khairul. Macam kita budak kelas sains kan. Straight A. AdMed tu. AdMed adalah ibarat kajian tempatan untuk budak kelas seni perdagangan. Terlalu mudah. Dan dia akan berbulu lah. Tapi nak buat macam mana? Kita bukan minta untuk menjadi handal, kita dilahirkan menjadi handal. Kita hanya meneruskan kehandalan, tanda kita bersyukur. Okay, like siapa kawan-kawan meniaga? Kawan-kawan meniaga semua ada apa saya boleh bantu ke? Ada yang nak jumpa ke? Ada nak jumpa? Siapa nak jumpa? Ada yang mesej saya, bang nak jumpa bang. Serius saya nak jumpa. Siapa serius nak jumpa? Ada? Kalau serius nak jumpa, dekat atas ada nombor manager saya. Nanti mesej dengan manager saya. Lepas tu transfer RM5,000. Lepas tu saya bagi location date. Nanti datang je.